Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1 kertas 2 soalan 5. So tajuk dia adalah fungsi trigonometri. 5A ni dia suruh kami lakarkan graf bagi ini untuk domain ni lah. So kami tengok color dia. So sama dengan 2 pi per 2 sebab B sama dengan 2 kan. So boleh masuk pi. So boleh masuk dalam domain ni, dia mempunyai satu kitaran yang lengkap lah. Okay. So sekarang kami mula-mula lakar 2 cos y sama dengan 2 cos 2x dahulu. Okay. So ini secara lakaran lah. So supaya kamu nampak yang jelas. Okay. So ini just for screen. So this one is 2. This one is negative 2. Okay. So ini ialah y sama dengan 2 cos 2x plus y sama dengan 2 cos 2x. Dan barulah kami naikkan anjakan graf tu ke atas 2 unit. So maksud kami akan dapat bentuk graf seperti ini. Okay. So this one is 4, this one is 0. So x, y. So sini y sama dengan 2 cos 2x plus 2. Okay. So ini secara step by step lah supaya kamu nampak dengan jelas. Kalau kamu tak nak lukis yang first ni pun tak apa. Okay. So yang seterusnya dengan lembukan paksi yang sama, dia suruh kami lakar satu kali yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ini. So untuk domain yang sama lah. So kami masih salin balik soalan dia. So kami mau rearrange, kami mau ubah supaya kiri, biasanya kami letak di kiri lah, supaya kiri kami dia sama sebiji dengan tajuk graf yang kamu soal lukis tu. Okay. So bermaksud kami darab dengan both side with 2. So bermaksud 2 cos 2x sama dengan 2x pi minus 2. Okay. So bermaksud 2 cos 2x plus 2 equal to 2x per pi. So ini sudah sama kan sebiji ni. So kami ganti dengan y sama dengan 2x per pi. So ini kami nak lukis y sama dengan 2x per pi. Yang x ini dia berada di bahagian pengangka, bermaksud ini adalah garis lurus. Okay. So kami guna kedua-dua hujung domain lah, iaitu 0 and pi. So apabila kami ganti, kami akan dapat ini 0 and 2. So kami boleh lakar lah. So this one kami just approximate, sini saya lukis jadi pi lah. So this one approximate, this one is 2. Dan kami lakar satu kali lurus, guna pembaris lah. Okay. So kasih label juga lah. This one is y equal to 2x per pi. Okay. So bermaksud bilangan persen ada berapa? Ada 2. Okay. B tu. Selesaikan persamaan tu. Okay. Untuk domain yang inilah. Okay. So cara ni. So kamu nampak ni ada cos, ada sin, ada cos. So ini boleh tukar jadi tolak jadi sin lah. Ini pun boleh tukar jadi sin. Okay. So bermaksud ini tapi kami pun mau darab dengan 2 lah, supaya tak ada, supaya semua ada integer. So bermaksud 2 y minus 2 sin square x plus sin x sama dengan 2 1 minus sin square x. Then rearrange 2 sin square x minus sin x equal to 0. Then factorize sin x, 2 sin x minus 1 equal to 0. Then sin x equal to 0 lagi sin x equal to 1 per 2. So untuk yang ni kamu mesti rujuk pada graf lah, tak boleh guna kalkulator. So x sama dengan sifar 180 minus 60. So untuk yang ni kami cari sudut rujukan sin 30 equal to 1 per 2. Dan kami cari sukuan dia. Sukuan pertama 30, sukuan kedua 180 minus 30. So sini 30, sini 150. Dan kami rearrange x sama dengan sifar 30, 150, 180 and 360.